Assalamualaikum, nama saya Alia Safiah dari MRI St. Besut, kelas 4 Batuta. Ini menerangkan serba sedikit tentang formasi serangan dalam permainan bola sepak 4-4-2 diamond. Formasi ini sangat terkenal sejak 30 tahun yang lalu dan formasi ini adalah salah satu formasi yang paling mudah dan paling berkesan. Seperti yang kita lihat, nombor 1 ialah goalkeeper penjaga gol, kemudian nombor 2 ialah pemain pertahanan kiri atau LB, manakala nombor 3 ialah RB, iaitu pemain pertahanan kanan. Seterusnya, nombor 4 dan 5 ialah pemain pertahanan tengah. Selain itu, nombor 6 ialah pemain tengah bertahan atau dikenali sebagai DM, defensive midfielder. Nombor 7 dan nombor 11 ialah CM, iaitu pemain tengah. Seterusnya nombor 8 ialah AM, attacking midfielder, iaitu pemain penyerang tengah. Akhir sekali nombor 9 dan 10 ialah pemain penyerang kiri dan pemain penyerang kanan. Formasi 4-4-2 boleh berubah dalam pelbagai bentuk seperti 4-2-3-1 dan 4-2-2-2. Antara pasukan yang menggunakan formasi 4-4-2 diamond ini ialah Manchester United atau dikenali sebagai MU. Ketika Alex Ferguson menjadi pengurus MU dari November 1986 hingga 2013, beliau telah mengawet lebih banyak trofi daripada pengurus lain dalam sejarah bola sepak Inggeris. Banyak perlawanan yang telah beliau guna formasi 4-4-2 untuk menyerang dalam permainan bola sepak. Ini ialah contoh formasi 4-2-2-2 yang telah digunakan oleh Manchester United. Penjaga gol atau dikenali sebagai GK mesti mempunyai kemampuan hantaran yang baik dan membaca situasi permainan. Hantaran pertamanya sangat penting untuk serangan. Selain itu, posisi GK ini perlulah cekap dalam mengendalikan crosses kerana pasukan lawan akan lebih menumpukan usaha mereka untuk menyerang dari zon sayap. GK atau SAR, iaitu pemain MU ini, haruslah memberi arahan kepada pertahanan tengah, iaitu CB, Central Back. Dalam permainan bola sepak, crosses atau dalam bahasa Melayunya, hantaran silang adalah hantaran jarak dekat hingga jarak jauh dari kawasan padang yang luas ke arah tengah padang berhampiran gawang lawan. Secara khususnya, tujuan hantaran silang ini adalah untuk membawa bola masuk ke dalam kotak secara langsung dari sudut yang boleh memberi penyerang hadapan melakukan jaringan dengan kepala atau kaki mereka. Kesimpulannya, hantaran silang ini adalah langkah pantas dan berkesan. Seterusnya, CB atau boleh juga dipanggil sebagai CD, Central Defence, perlu bijak mengeluarkan crosses dari kotak penalti mereka. Mereka tidak perlu menjadi seorang yang tinggi untuk mengeluarkan crosses. Contohnya pemain seperti Ivan Cordoba. Belakang kiri LB dan belakang kanan RB secara umumnya dikenali sebagai belakang penuh. Pemain pertahanan yang ditempatkan di kedua sisi belakang tengah untuk memberikan perlindungan daripada serangan pemain luas. DM atau dikenali sebagai defensive midfielder, iaitu pemain tengah bertahan fokus untuk melindungi gawang pasukan mereka.
Pemain tengah ini fokus melindungi gawang pasukan mereka. Pemain-pemain yang lain mempertahankan zon depan pertahanan pasukan mereka daripada penyerang lawan tertentu. Pemain tengah bertahan juga boleh bergerak ke posisi belakang tengah jika pemain tersebut bergerak maju untuk bergabung dalam serangan. Pemain tengah bertahan yang baik memerlukan kesedaran kedudukan yang baik, jagaan permainan lawan, menandakan dan mengatasi pencegahan hantaran dan stamina serta kekuatan yang hebat untuk mengatasi mereka. Sergio Busquets menggambarkan sikapnya. Jurulatih tahu bahawa saya adalah pemain yang patuh yang suka untuk membantu dan jika saya harus berlari ke sayap untuk menutup kedudukan seseorang. Pemain tengah ialah pemain yang peranannya dibahagi kepada serangan dan pertahanan untuk menguasai permainan di sekitar padang. Pemain-pemain ini akan berusaha memberikan bola kepada pemain tengah yang menyerang pasukan ke depan dan juga membantu serangan pasukan mereka dengan membuat larian ke kawasan penalti lawan. Selain formasi 4-4-2, formasi 4-3-3 dan formasi 4-5-1 juga menggunakan CM, iaitu pemain tengah. Tetapi formasi 4-4-2 menggunakan dua pemain tengah. Pemain sayap, iaitu pemain sayap kiri dan pemain sayap kanan, ialah pemain penyerang yang ditempatkan dalam kedudukan luas berhampiran garis sentuhan. Mereka boleh diklasifikasikan sebagai penyerang memandangkan asal-usul mereka adalah sebagai penyerang luar lama yang bermain di sayap, iaitu sisi padang. Dalam dunia berbahasa Inggeris, mereka sering dianggap sebagai bahagian tengah yang ditolak naik ke depan dengan munculnya formasi 4-4-2 yang secara berperingkat menjadi terkenal pada tahun 1960-an, diberi tugasan pertahanan tambahan. Atribut utama sayap ialah biasanya kecepatan yang digunakan untuk menyerang dan menggelicik bola untuk melepasi bahagian pertahanan dan kemudian memberikan hantaran silang dan hantaran ke tengah. Penyerang tengah perlu menjadi lebih lincah, cepat dan mahir membantu menciptakan jaringan. CF atau penyerang tengah ini perlu memanfaatkan ruang yang dibuat di pertahanan pihak lawan dan cuba menggelicik bola dan menjaringkan gol. Banyak pemain dalam posisi ini dapat bermain dalam peranan bebas sebagai pemain tengah menyerang atau kadang-kadang di bahagian sayap. Posisi ini juga dikenali sebagai peranan nombor 10 kerana banyak pemain yang bermain di posisi ini memakai jersey nombor 10 seperti Rooney. Antara formasi-formasi serangan bola sepak yang lain ialah 3-4-3, 3-5-1-1, 4-3-2-1, 4-1-2-1-2, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3. Antara kelebihan formasi 4-4-2 Jerman ialah membolehkan mendominasi bahagian tengah sesuai dimainkan jika pasukan tiada winger yang laju dan berteknikal, mengurangkan kebergantungan terhadap pemain-pemain sayap yang struggle untuk bermain di padang yang sempit. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.